Adli yakin siapa pilih Eric 318 untuk buat long distance, nak main performance, nak jimat minyak 16 liter tank guys, memang berbaloi. Alhamdulillah sold 2 unit, itu Eric 318 GT dan juga dengan W Motor Nexi 180. So korang membuat pilihan yang tepat. Serius dia cakap untuk siapa customer yang pilih Eric 318 ni, seriously untuk korang untuk buat long distance, nak performance, nak features, memang terbaik untuk korang yang pilih Eric 318. Alright, so ini customer Adli baru je beli dengan Adli, okay, dah full payment apa semua, dah daftar pun, tunggu esok dia nak ambil motor ni. Alright, so lagi satu, ini Ali tak tahu macam mana customer ni, dia punya perasaan dia sanggup tunggu Nexi. Okay, yang ni sebenarnya, motor ni baru masuk stok kali 5 unit hari tu, 6 bulan lepas. So, barulah dapat yang sekarang. Alright, so terima kasih kepada abang dan tuan-tuan semua yang mana support Adli, yang mana sanggup tunggu stok ni, dah lama dah. Alright, so Alhamdulillah dah dapatkan motor dia, kita pun dah daftar siap dah. Tapi yang mana nak mencari lagi untuk Nexi, insyaAllah Adli masih ada stok lagi, alright, tetapi tak banyak lah, okay. Sama juga macam Eric 318, sekarang ni Eric tengah on hot dalam market, percayalah cakap Adli. Sekarang tengah hot dalam market, sebab apa? Bukan setakat ramai orang pakai, tetapi sebabkan performance dia, sebabkan dia punya riding position dia, comfortable dia. Adli yakin, siapa pilih Eric 318 untuk buat long distance, nak main performance, nak jimat minyak, 16 liter tank guys, memang berbaloi. Worth it. Alright. So yang ni harga body dia 22,888 sahaja. Korang dah dapat dengan 330 cc. Okay. Dan Honda Forza. Nampak? So memang berbaloi guys. Alright. Untuk yang ni, Ali nak beritahu Nexi 180 ni, siapa cepat dia dapat saja. Kepada korang semua yang mana berminat dengan dua model yang tengah tunjukkan ni, korang boleh PM Adli, sementara stok masih ada dengan Adli. Alright, korang boleh PM saja nombor kat sini. PM nombor kat sini tahu, sebab tu Ali takut korang DM Adli, korang PM di ke tempat lain, sebab Ali takut dengan kes scam ni. Alright, so berminat terus scam Adli pula. Kalau berminat terus PM Adli. Alright, terima kasih.